Myvi ni dah usia 20 tahun dah. Sebelum ni pakai memang kasar, tapi lepas aku pakai produk ni memang rasa beza dia lah. So hari ni aku nak tunjukkan cara yang betul untuk korang pakai produk ni. Dah kali ketiga dah aku letak kat Myvi lama aku ni. So far Alhamdulillah, Pomen cakap okey, Pomen cakap tak ada masalah. Aku servis macam biasa, aku servis ikut jadual. So first kali korang kena panaskan enjin 10 minit, lepas tu kita letak satu botol. Ikut sisi kereta korang. Kalau Myvi aku 1.3, korang letak 2 botol. Kalau 1.0 ke 1.8, korang letak 2 botol, okey? So ni dia botol Secopress 10. Korang tengok dulu dalam dia. So kita tuang dulu satu botol. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas korang tuang sebotol, korang kena test drive 10 km. Tapi kan lepas aku tuang sebotol pun aku dah rasa tau. Sebelum ni nak ke 100 susah tau. Tengok sekarang aku nak pergi 100. Aku tengok memang tak gegar. Sebelum ni dashboard aku bergegar tau. Sekarang dah tak gegar. So, kalau korang tak percaya lagi tu kan, korang try dulu. Korang rasa dulu kereta korang macam mana. Tapi make sure servis tu kena jaga lah. Kalau tak servis, apa semua tak jaga, memang tak guna lah. Korang letak lah apa pun memang tak jadi. So aku memang recommend kalau korang ada kereta lama, enjin bergegar, pick up tak sedap, memang korang kena try Secopress 10 ni.